kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Halim dengan laporan terkini itu tadi. Dan berikut cerita saksi. Saya nampak masa tu memang keadaan banyak polis lah. Orang ramai pun nampak banyak. Cuma saya dapat naik ke atas, memang nampak lah masa-masa tu tersepit di celah-celah batu-batu masa anggota penyelamat mereka. Yang dapat saya nampak je lah. Itu je lah keadaan yang dalam tu gelap. Tak ada tak ada udara pun semua. Berapa ramai? Saya dapat tahu dalam 2.5 macam tu. Agak kosong 2.5. Itu memang tak ada hujan, tak ada apa. Tak ada hujan, tak ada apa. Semalam lah hujan sikit. Ya, semalam dia hujan. Seorang guru sekolah kebangsaan Dusun Tua Hulu Langit pula mengesahkan seorang daripada mangsa yang terbunuh, Naim Zain Muhammad, pelajar tahun 2 sekolah berkenaan. Dia ada 2 kawasan, 2 bilik, 1 surau dan juga satu lagi tempat diorang berlatih. Sebab saya dimaklumkan diorang berlatih untuk menyambut tetamu yang akan datang untuk satu majlis di sekolah, di madrasahnya, di Usaha Anak Yatim ni. Dan yang paling teruknya di kawasan kawasan latihan Kompang di situ. Dan di surau tu tak berapalah, dan di surau tu lebih kurang dalam 8 orang, 6 orang dah keluar. Dan yang selebihnya ada lagi yang tertimpa dan sebagainya lah. Sementara itu, kerja mencari dan menyelamat akan diteruskan 24 jam sehingga semua mangsa ditemui. Ia membabitkan polis, bomba dan penyelamat, pertahanan awam dan sukarelawan. Dibantu jentolak syarikat pembinaan dari kawasan berhampiran. Tumpuan operasi mengalihkan sisa tanah runtuh. Hujan lebat sejak petang tadi turut menyukarkan operasi mencari mangsa yang tertimbus selain risiko tanah menggelunsur.